Aku balik lagi. Ni kena kopi dululah. Kena garis dululah. Kopi dulu. Mana ada? Apa yang bising-bising ni? Tak, saya nak buat kotak. Itulah dia. Kita kena ada kemahiran untuk buat kerja dalam komputer. Kan? Apa kata kita saksikan Computer at Kids on 2. Computer at Kids on 2. Hai. Bertemu lagi kita dalam Computer at Kids on 2 bersama Cikgu Umi dan Saya Angel dari Future Kids. adik-adik. Hari ini kita nak belajar tentang shortcut. Macam mana nak buat shortcut. Okey, Angel tahu tak apa tu shortcut? Tak. Shortcut tu kalau Angel nak tahu maksudnya kita buat shortcut tu jika kita nak kerap menggunakan satu-satu program tu lebih mudah kalau kita buat shortcut pada desktop. Okey, jadi pada masa akan datang jika kita nak gunakan balik program tu, kita cuma klik pada desktop saja. Cikgu, mari kita buat shortcut. Jom. Kita pergi pada Start, kemudian cari My Computer dan kita pilih C, klik 2 kali. Program Files, klik 2 kali. Kemudian kita pilih apa program yang kita nak buat shortcut tu. Okey, dari sini kita nak buat Microsoft Office Word. Okey, kita pilih Office 12. Dan kita tengok bawah, cari Words. Dekat sini adik-adik boleh nampak banyak words kan? Jadi kita tengok pada ruangan Type, kita cari Application. Kemudian kita klik kanan dan Create Shortcut. Yes. Okey, Angel boleh tutup ini. Okey, kat sini kita boleh tengok kita dah ada shortcut untuk Microsoft Office Word. Tapi ingat ya adik-adik, kita ada juga dekat pada desktop ni yang tak ada tanda anak panah. Okey, itu bermaksud itu bukanlah shortcut. Jadi kita jika adik-adik tak nak gunakan lagi program yang adik selalu gunakan, adik-adik boleh buang shortcut tu. Tapi jangan buang pada yang tiada anak panah. Okey. Cara nak buangnya, kita right click, klik kanan dan delete. Klik yes. Okey. Tapi ingat ya adik-adik, jangan buat shortcut banyak-banyak pada desktop adik-adik sebab Encik tahu tak sebab apa? Sebabnya ia akan memperlahankan komputer adik-adik. Okay. Oh, begitu. Jadi lepas ni Angel bolehlah cuba buat shortcut untuk program yang Angel selalu gunakan. Okey. Okey, cikgu harap adik-adik semua faham apa yang cikgu ajar pada hari ini. Okey, setakat ini saja pelajaran kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi minggu hadapan dalam Computer at Kids on 2 bersama Cikgu Umi dan saya Angel dari Future Kids. Integrasi teknologi dalam pendidikan. Bye. Terima kasih Cikgu Umi. Saya sukalah segmen Computer at Kids on 2. Dah lah Qayyim. Jom kita berehat. Jom. Kawan-kawan, saksikan kartun 3, 2, 1, go! Jom.